Tuan-tuan, doa setelah mana kita menyelesaikan ibadah korban, dan ayat ini boleh dibaca tuan-tuan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita boleh juga berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah segala korban kami pada tahun ini. Kami persembahkan kepada Engkau. Sekiranya ada kekurangan, ampun dan kau sempurnakanlah dengan kasih sayang Engkau, ya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah tuan-tuan. Tahniah kepada mereka yang berkorban. Mungkin kita tak ada kenderaan lagi di atas muka bumi ini yang cantik, tetapi kita telah menyediakan satu kenderaan yang sangat indah, jalan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Terima kasih kepada semua. Moga Allah mudahkan segala urusan. Moga keberkatan hari-hari tasyrik ini sampai kepada kita dan juga keluarga. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.